Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ni saya nak buat satu penjelasan lah pasal modem router U-Mobile ni. Yang model ni dia ada masalah sikit lah. Model ni biasanya masalah dia kerak putus-putus, dia cepat panas rasanya, ataupun dia tak boleh nak connect. Okey, problem dia saya pun tak pasti, tapi model ni kata silap saja siapa-siapa yang beli dalam tahun lepas ataupun awal tahun ni, U-Mobile masih jual lagi lah model ni, router ni. Jadi bagi saya lah, sebaik-baiknya mana-mana yang ada masalah tu, yang masih ada waranti dia setahun waranti. Jadi better korang tukar lah, tukar kepada version baru. Okey, cara nak tukar dia ni, model ni. Okey, sebelum tu model ni nama dia FA7801 . Okey, cara nak claim dia, nak tukar yang baru, awak hanya call saja U-Mobile HQ. Cara nak call dia, awak boleh tengok dekat saya punya YouTube yang sebelum-sebelum ni. Saya ajar cara macam mana nak call dia. Call saja, bagi tahu kat customer service tu, cakap modem ni rosak, tu je. Cakap rosak tak hidup, nanti dia akan return yang baru. Dia akan return yang baru, dia akan hantar ke alamat yang nanti dia akan minta alamat lah. Awak bagi tahu alamat mana yang dia nak hantar tu, nanti dia akan bagi yang mesin baru yang lebih elok, yang lebih okey lah. Okey, model ni dia memang sangat bermasalah sebab ramai dah yang return. Okey, sebelum return, pastikan awak cabut dulu SIM card. SIM card dia ada kat bawah ni. Awak cabut saja yang link, nanti SIM card duduk dalam, awak tekan saja, klik, nanti dia akan eject keluar, awak cabut SIM card tu. Lepas tu bagi nanti courier akan hantar yang model baru. Yang lama ni dia nak balik pastikan awak bagi balik yang lama ni. Bagi sekali kotak lah, katok dengan kabel dia, bagi sekali. Nanti dia bagi yang baru ke awak. Nanti awak masuk SIM card yang asal tu ke dalam model baru lah. Kalau awak tidak pasang semua, bagi mana-mana kedai mobile, nanti dia akan tolong buat lah kot, kalau dia rajin lah. Tapi kalau tak rajin, awak tengok saya punya video sebelum ni, saya ada ajar rasanya untuk model-model ni, pattern lebih kurang sama je. Okey, siapa-siapa yang ada isu pasal model ni, macam tadi lah, tak hidup ke, ada masalah putus-putus, kerak putus ke, better tukar lah. Nak call dia mudah saja, call customer service U-Mobile, ataupun pergi mana-mana outlet U-Mobile, kata saya nak minta dia tolong call customer service sebab nak return balik. Okey, tu saja cara dia. Kalau awak tak faham apa-apa, kalau awak boleh komen dan saya akan tolong jawab satu persatu mana yang saya boleh jawab lah. Okey, kalau ada apa-apa masalah, komen saja. Kalau berminat untuk dapatkan U-Mobile, tapi bukan pattern lah, pattern baru lah, awak boleh pergi dekat U-Mobile, mana-mana kedai U-Mobile, daftar model ni. Dia bulanan dia RM68 saja sebulan, sekali cukai 72%. Kontrak dia 2 tahun. Dia punya speed dia unlimited speed. Maksudnya bergantung tempat kita duduk lah. Kalau awak speed test boleh 100 meg, boleh 100 lah. Kalau boleh 200 lah. Kalau boleh 300, 400, gitulah, bergantung atas tempat awak. Dia tak ada cap speed, dia bebas. Dia punya kuota dia 1000 gig. Tapi bukan pattern ni lah, pattern baru lah, yang lebih elok, lebih cantik lah, dan lebih berkualiti. Apa-apa korang boleh pergi dekat mana-mana outlet U-Mobile, boleh bertanya. Dan pasal nak returnnya juga, kalau tak pandai nak call tu, awak kena guna SIM card U-Mobile untuk call. Kalau tak pandai call, pergi mana outlet je lah, minta dia tolong je lah untuk return balik. Okey, jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.